Cara-cara memakai ihram bagi jemaah lelaki, tak kisahlah umrah maupun haji. Untuk jemaah lelaki, ada dua bahagian untuk pemakaian kain ihram. Yang pertama di bahagian bawah, kemudian yang di bahagian atas. Jom saya tunjukkan cara-cara untuk memakainya. Yang pertama adalah di bahagian bawah. Untuk bahagian bawah ni, yang pertama kita buka ni, kemudian kita pastikan hujung ni sama, kemudian kita pegang dan kita letakkan pada kadar yang selesa. Tapi pastikan tidak menutup buku lali. Okey, kemudian kita pegang di bahagian hujung di sebelah kiri ini, kemudian kita tarik ke tengah. Okey, kemudian yang di bahagian tangan kanan ni kita tarik dan centerkan balik di bahagian tengah. Kemudian kita kemaskanlah di bahagian bawah, masukkan mana yang patut. Waktu ni lah kita pakai tali minyak untuk ketatkan. Kemudian kita tinggal lilit sahaja. Okey, lilit macam kita pakai kain pelikat je sebenarnya. Kemudian lilit, kemudian kita kemaskan di bahagian belakang, tepi dan sebagainya. Kemudian kita kemaskan di bahagian bawah. Pastikan tidak menutup buku lali. Yang kedua adalah di bahagian atas. Untuk bahagian atas ni lah bahagian yang paling senang sekali. Kita buat perkara yang sama, kita lilitkan badan macam ni. Kemudian yang di bahagian kiri, okey, yang di sebelah kiri kita masukkan dan kita selitkan di lipatan di bahagian bawah tadi. Supaya apa? Supaya kita boleh lock bahagian kiri ni tak terjatuh. Kemudian yang untuk bahagian sebelah kanan, kita hanya tinggal tolak sahaja ke bahagian bahu kiri dan tertutup. Untuk ibadah tawaf, okey, untuk umrah, kita disunatkan untuk beritibak, yang mana kita perlu membuka bahu di sebelah kanan. Selain daripada tawaf, untuk jemaah lelaki tak perlu untuk membuka bahu bahagian kanan. Okey, hanya perlu tutup sahaja. Sama juga waktu sa'i. Untuk jemaah wanita pula, tiada pakaian yang dikhususkan untuk pakaian ihram. Jadi sekadar menutup aurat dengan sempurna. Asalkan tidak menutup muka dan telapak tangan. Jadi itu sahaja video untuk hari ini. Andai kata video ini bermanfaat, tuan-puan bolehlah jemput, share, like dan follow untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum. Umrah dan haji niat disempurnakan.